رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam channel TV PSS SMK Adiputra. Alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan dan bulan yang digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadah. Pada kali ini, kami membawakan segmen sejenak bersama Ustazah Nur Halimah binti Abdul Wahid, Ketua Panitia Pendidikan Islam SMK Adiputra. Rasa-rasa anda, apakah tajuk segmen yang akan dibawakan untuk video kali ini? Kalau nak tahu, mari saksikan video ini sehingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak SMK Adiputra? Ustazah harap anak-anak sihat dan bertenaga untuk menjalani ibadat puasa yang tinggal beberapa hari lagi. Menjelang 10 malam terakhir Ramadan, banyak umat Islam meningkatkan ibadat dan mempersiapkan diri untuk meraih keutamaan malam-malam tersebut, iaitu malam Lailatul Qadar. Anak-anak yang dikasihi, tahukah anak-anak apakah yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, iaitu malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anak-anak yang dikasihi, pada malam ini, malaikat akan turun ke bumi dan Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-Nya yang beribadat dengan ikhlas. Anak-anak yang dikasihi, berikut adalah beberapa persediaan yang boleh kita lakukan untuk meraih malam Lailatul Qadar. Pertama, persediaan rohani. Anak-anak yang dikasihi, anak-anak boleh berniat dengan ikhlas, memasang niat dengan bersungguh-sungguh, meningkatkan ibadat dan mencari malam Lailatul Qadar. Anak-anak juga boleh memperbanyakkan ibadat seperti solat malam, membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Antara doa yang boleh anak-anak amalkan iaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka memberi keampunan, maka ampunilah aku. Seterusnya anak-anak jika mampu, bolehlah melakukan i'tikaf di masjid untuk lebih fokus dalam beribadat. Seterusnya, persediaan yang kedua ialah dari segi fizikal. Anak-anak boleh menjaga kesihatan dengan cara makan makanan yang berkhasiat dan dapatkan rehat yang cukup. Kurangkan aktiviti yang tidak perlu untuk menjimatkan tenaga supaya tidak mudah letih ketika beribadat pada waktu malam. Anak-anak juga boleh membuat persediaan mental dan emosi dengan cara memperbaiki hati, menghindari sifat marah, dengki dan perkara negatif yang boleh mengganggu ibadat.
Anak-anak juga boleh memperbanyakkan istighfar serta muhasabah diri dengan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, anak-anak bolehlah mewujudkan suasana ibadat di rumah, seperti menyediakan tempat beribadat di rumah dan mengurangkan gangguan-gangguan seperti TV dan media sosial. Anak-anak juga boleh menyelesaikan persiapan hari raya lebih awal supaya dapat memberi tumpuan yang penuh kepada ibadat pada 10 malam terakhir. Anak-anak, semoga kita dapat memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan dengan sebaik-baiknya dan memperolehi keberkatan Lailatul Qadar. Sekian saja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sampai sini saja segmen sejenak bersama Ustazah Nur Halimah binti Abdul Wahid. Semoga kita dipilih oleh Allah untuk bertemu dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Dengan itu, teruskanlah beribadah dan tingkatkan amalan di 10 malam yang terakhir ini. Sekian daripada saya, wartawan TV PSS SMK Adiputra. Bye, Assalamualaikum.